Tes. Oh, signal terus hidup bang. Rare tak rare, signal ada bunyi. Mana nak jumpa signal ada bunyi? Ini tahun 1994. Jumpa lagi kita di episod kali ini di Restoration SS. Progression yang sangat cantik. Almost done lah. Kita dah start engine kan. Engine dah menyala. Engine dah menyala So sedikit tacap-tacap lah. Sambil-sambil abang buat tu, abang tengok barang ni boleh order. So kita order master pump. Master pump yang lama ni kita buka. Walaupun dia elok, cuma dia tak apa cun. Bila abang buka, macam abang cakap dekat episod lepas, rupanya air je. Bukannya minyak, dia campur dengan air. Jadi abang dah beli master pump. Abang dah beli, apa kita panggil ni, caliper, screw disc, fork, T. Kita tukar. Ini tak susah pun tukar master pump ni. Biasanya yang susah tu orang kata bleeding kan. InsyaAllah lah kita ada bleeding kit. Tengok ni, dah campur air dalam ni. Dah buang lah. Dah tak ada dah, nampak tu. Kalau tengok, kalau color minyak macam ni, campur air lah. Abang rasa sebab dia masuk kat sini kot. Itu tak pasti ya. Benda ni sepatutnya kaca kan. Pump dia cantik ke guys? Pump dia cantik ke? Abang perlukan juga input daripada korang mana yang kaki restore tu. Sebab kita bukan pro kan. Ni kita panggil apa guys? Banjo Abang punya superbike ni dulu, Hell. Boleh masuk guys. So kalau boleh masuk, kita pakai Hell lah. Nampak? Aduh, kotor gila guys. Mungkin kena tembak angin lah dalam ni. Hanya pakai banjo ataupun skru daripada Hell saja. Skru ni boleh masuk. Skru bawah. Ini nombor 8. Kecuali inilah kita pakai Hell. Iya, mantap di jalan raya. Masanya kita buat bleeding. Abang ada bleeding kit tapi macam tak confident lah. This is the old school one lah. Okay. Manual pump macam ni. Tekan. Masuk. Minyak. Tekan masuk. Tapi kena buka bawah. Bagi minyak masuk awal laju. Bila kita pump tu, dia ada apa kita panggil tu? Buih Itu adalah buih angin di mana kita pump, minyak turun ke bawah, angin naik ke atas. Ini old school lah. Nampak dia terpancut tu, maknanya dia dah power guys. Sekarang dia dah keras abang kena lock bawah ni. Pump, tekan, buka. Jaga mancut Okey, tutup balik. Ni proses buang angin. Sekarang brake kita dah ngam. Okey. Sekarang abang tambah minyak dan adjust level. Kita nak check ada leaking ke tak. Nanti kita tutup Tengok atas ni, kita tambah minyak. Ni boleh adjust guys Ni adjust untuk brake. Ni pakai minyak mahal guys. Dah ketat lah guys. Memang cun lah. Abang beli bleeding kit ni, tapi abang still gunakan old school. Pasang magnet tu guys. Ni dia punya gasket. Skru original yang lama tu kita pakai balik. Original guys, abang beli. Pasang sini. Benda ni selalu je tercabut kan. Magnet pun dah masuk. Macam ni. Kita tolak sikit lah guys. Keras tu. Getah dia keras. Okey. Pusing-pusing sikit. Pasang magnet. Abang pasang magnet. Dah siap. Memang kena buka ni lah guys. Kena buka tayar balik. Ni kalau pasang yang lokal ni tak ada masalah. Sekejap lagi, tercabut. Pasang cover set belakang tu guys. Body screw set abang beli. Dia ada getah dia Masukkan getah dia dulu. Supaya nanti dia tak bergegar lah. Macam ni kita pasang getah dulu kan. Getah kecil, getah besar. Lepas tu yang ini ada dia punya body clip lah, besi. Baru kita boleh masuk kat sini. Macam tu.
Abang rasa yang ini ada lekuk sikit. Masukkan dengan ni, ada kat sini. Bagi dia lekat cun kan. Macam ni begitu. Hopefully betul lah. Ada getah semua. Ini ngam cun-cun orang kata. Bila dah masukkan getah, masukkan ni. Pakai yang lepeh je. Tadi abang silap Yang macam ni untuk yang tak ada ring. Yang getah-getah sini. Getah sini dengan getah sini pakai ni. Getah ni pakai sebab ada ring dalam, pakai yang lepeh. Macam tu. Getah bulat ni betul untuk ni bawah ni masuk. Nanti bila kita lockkan ni, boleh tengok belah sana. Tengok belah sana macam mana. Macam tu. Nampak tak? Macam tu kita buat. Baru cun. Yang ni abang letak getah dulu. Rasanya lah. Getah dulu ke getah kendian abang tak pasti. Tapi ni akan masuk macam ni lah. Kita akan push dia untuk dia rapat. Macam ni tak rapat kan? Kita kena rapatkan nanti. Macam tu. See? Lepas tu dia ada penutup dia lah atas tu. Ni yang ring ada lebih ni untuk masuk macam ni. Untuk cover set. Supaya dia secure lah cover set tu. Macam tu. Masukkan ni. Dia ada lock lah belakang ni. 1 2 Okay, settle. Okay. Check skru. Ngam. Bawah. Ngam. Sini pun abang boleh dapat guys. Tengok. Dia macam ada satu clip tu nampak tu. Ada getah tu kiri kanan. Jadi dia punya tu sangat tough. Kalah. Orang kata apa cover set zaman sekarang tak macam ni tu. Settle bahagian ni. Tempat sangkut helmet Magnum pun ada lagi. Mantap je lah raya. Release dah sampai. Kaki ngam. Press. Signal terus hidup bang. Rare tak rare, signal ada bunyi. Mana nak jumpa signal ada bunyi? Ini tahun 1994. Okay, kita pasang penutup cover bateri kiri dan kanan. Mantap sekali. Okay. Alright. Sambung. Ini abang modify guys Sebab apa tau, lubang dia tak ngam. Abang potong sikit, sambung, cun-cun. Mantap abu. Okay. Sebelah lagi. Semua ni kena modify sendiri guys. Tak cun dia punya, apa kita panggil tu? Casing dia punya acuan tak cun. So ada yang kena modify. Biasalah. Okay, mantap. Selesai juga sebelah ni. So mantap. Sikit je lagi. Malam dah menjelma. Kita pasang casing depan dengan kepuk orang panggil. Tengkuk punya kepuk. Isu dia cok kabel ni sebenarnya abang dah terbuang sekali dengan dia punya extension besi L. Jadi dengan menggunakan sedikit kuasa minda abang telah DIY untuk dapatkan balik cok ni. Tu dia. Main jugalah Sebenarnya cok pun jarang pakai sebab okey kan. Jadi kita pasang balik cok untuk finalize. Setelah kita pasang cok, then kita bolehlah pasang semua cover set kita complete. Ini skru untuk leg shield katanya, ataupun apa kita panggil, kebuk ni lah, kepuk. Orang panggil kepuk kan. Guys, kalau korang nak barang-barang yang macam abang beli ni, abang sediakan dekat description So at least kita saling membantu lah. Siapa yang nak buat projek restore ke,
nak beli cover set ke apa ke kan, at least korang dapat sama macam abang dapat. Sharing is caring orang kata. Sebab dia abang dah letak list complete lah untuk satu set motor ni. Masukkan semua dia punya getah-getah ni dulu, baru kita pasang. Sikit je lagi. Sekali washer ada, tapi takut tu lah, orang kata cepat karat. Tengoklah, kalau karat kita cari yang stainless steel. Semua abang tak ketatkan lagi sebab nak adjust ni baru pasang. Tu dia. Kita kena pasang ni dulu. Nanti tak cun gua cakap lu. Bila cover set masuk gua cakap lu, terasa kepuasan di situ Baru cun-cun Cina. Rapat. Okay. Memang ngam lah. Alhamdulillah semuanya ngam guys. Pasang dia punya ni pula. Getah dia guys. Getah dia ni plastik. Bagus Jadi dia tak karat. Jadi dia tak karat guys. Begini guys. Betul ke ni? Ni di luar ke di dalam ni guys? Macam dekat bawah Getah betul tak? Cover di atas betul ke? Alamak, abang tak tahu ni guys. Sini ada 1-2 skru. Untuk skru ni yang terakhir, tengkuk rapat kan. Abang pakai yang plastik guys. Tak perasan nak abang beli yang plastik, tapi bawah ada getah. Okay. Yang ini abang cuba pakai 3 jenis skru Allen key macam ni. Tengok, try dulu. Sebab nak letak bakul. Ambil bakul last. Cari lubang dia dulu. Begitu. Ini bukan cover set ori guys. Tapi dia boleh lah orang kata. Orang kata ada juga yang kalau kita cari cover set tu betul-betul lari, betul-betul ngam. Yang ini boleh pakai guys. Kalau korang nak cover set yang macam pakai ni, check it out dekat description guys. Sebab cover set ni dia tak adalah 100% fit, tapi abang boleh cakap 90% fit guys. Nak cari bakul kacang mahal sangat pula. Tapi tak main lah bakul kacang. Bakul ni lama guys tahan. Abang pasang yang ni Allen key supaya apa tau, senang nak buka tutup. Kalau pakai screwdriver susah nak masuk. So abang pasang Allen key lah. Abang pun ada Allen key punya ngam-ngam, ada 4. Installation kita yang terakhir adalah benda ni guys. Benda yang kecil dekat Swiss untuk kita mulakan hidup baru motor ni. Tapi agak tak ngam juga tu, sebab biasalah abang dah banyak kali dah kena benda-benda macam ni. Pusing kuat-kuat. Akhirnya masuk guys. Mantap. Bismillah. Okay. Kopik dulu guys. Macam motor baru keluar kedai Kerat dulu. Lampu